Dan nak dekat puasa ni, korang mesti cari makanan-makanan macam ni untuk buat sahur dan berbuka, betul tak? Kak, 100 ni boleh dapat apa? 100 Confirm? Okay, jom. 100 Okay, kita simpan dulu duit. Okay, dengan RM100 ni apa yang korang akan dapat? Saya akan bagi korang kita punya ikan caru. Okay, ikan caru kita 1 kilo lebih kurang dalam 4 ke 6 pieces. Yang ini sedap masak apa guys? Sedap masak caru bakar. Kemudian barang yang kedua, kita bagi lagi kita punya ketam bunga. Satu paket 1 kilo, dia anggaran dalam 6 ke 8 pieces. Yang ini sedap masak apa? Korang nak masak lemak pun boleh. Lemak cili api. Memang sedap guys. Okay, kemudian barang yang ketiga, kita bagi lagi korang kita punya ikan kembung. Okay, 1 kilo anggaran dalam 6 ke 8 pieces. Boleh masak apa? Boleh masak asam pedas. Okay, kemudian barang yang seterusnya, kita bagi lagi korang kita punya lala. Okay, satu paket 500 gram. Bukan satu sahaja saya bagi 2 paket lala. Yang ini korang nak masak apa? Korang nak masak oyster sauce pun boleh. Nak buat buttermilk pun boleh. Tak ada masalah. Okay, barang yang seterusnya, kita bagi lagi kita punya udang guys. Yang ini udang satu paket 1 kilo termasuk ais. Saiz dia anggaran dalam 51 ke 60 pieces. Yang ini korang sedap masak apa? Masak sambal petai pun boleh guys. Dan nak dekat puasa ni, korang mesti cari makanan-makanan macam ni untuk buat sahur dan berbuka, betul tak? Okey, kemudian barang yang seterusnya, kita bagi lagi kita punya sotong. Korang boleh tengok sotong kita sangat fresh. Satu blok lebih kurang 1.1 kilo, ada dalam 20 ke 40 pieces. Yang ini sedap masak apa guys? Korang nak masak celup tepung pun boleh. Tak ada masalah, okay? Last kali kita bagi ayam seekor. Okay, ayam seekor ni guys, 1 ekor berat 900 gram hingga 1 kilo. Yang ini korang boleh masak apa? Nak masak kicap boleh. Kalau korang nak masak apa lagi? Nak masak sambal pun boleh. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau korang grab yang ini, saya bukan bagi harga RM100 dah. Saya bagi untuk semua barang ni harga cuma RM99.90 sahaja. Mana yang dah nak puasa, tercari semua barang ni, boleh PM kita cepat. Kita ada buat penghantaran semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Kita tak ada hantar. Macam mana apa semua nak order, boleh tekan link dekat bawah. Jangan lupa like, share, komen. Okay?